Dan sekarang ni sibuk nak turun orang lain pula. Saya nak jelaskan bahawa kalau kita ikut cadangan awal Bank Dunia, penyasaran subsidi bermakna kita naikkan harga ikut pasaran, kemudian berikan suntikan wang tunai. Tapi seperti mana saya jelaskan di Dewan ini, Jemaah Menteri memutuskan untuk menolak cadangan itu dan menggunakan pendekatan yang kita amalkan sekarang, iaitu tidak menaikkan harga, malah menurunkan harga minyak bagi rakyat. Walaupun Arau ada menyinggung kononnya sebab turunan nur, saya yang penting turun minyak. Ya. Dan sekarang ni sibuk nak turun orang lain pula. Ya. Baik. Alhamdulillah, setelah 1 bulan pelaksanaan, kita lihat kejayaan membanggakan. Terima kasih pendang kerana turut mendoakan. Mula pada sedikit sindiran. Itu biasa.